Pernah tak anda terfikir macam mana cara kita susun meja boleh jadi punca kebakaran? Ataupun macam mana habuk yang halus tu boleh rosakkan komputer dalam sekelip mata? Okey, hari ni kita akan bongkar sains di sebalik sebuah makmal komputer yang selamat dan efisien. Tapi ini bukan senarai peraturan yang bosan ya. Ini adalah panduan untuk kita betul-betul faham dan kuasai ekosistem digital kita. Dengar macam soalan pelik kan? Tapi soalan ni lah yang terus bawa kita kepada intipati perkongsian kita hari ni. Pilihan-pilihan kecil yang kita rasa remeh sebenarnya boleh bawa kesan yang sangat besar dalam dunia digital. Jom kita mula dengan perkara paling asas, susun atau fizikal makmal tu sendiri. Ia bukan sekadar nak bagi nampak cantik atau kemas tau. Ia sebenarnya adalah blueprint yang senyap-senyap menentukan kelancaran pergerakan, pengudaraan dan paling penting sama ada satu sesi pembelajaran tu berkesan ataupun gagal. Okey, jom kita tengok perbezaan utama antara dua susun atau popular ni. Sebelah kiri, susun atau baris yang kita biasa nampak dalam kelas. Sesuai sangat kalau cikgu nak sampaikan maklumat secara terus sebab semua pelajar kena fokus 100% ke depan. Tapi, kelemahannya, cikgu tak nampak langsung apa yang pelajar buat kat skrin masing-masing. Sekarang, tengok pula yang bentuk U. Yang ni memang idaman setiap guru sebab senang nak pantau. Sekali pandang je dari tengah, semua skrin nampak. Cuma nak suruh pelajar bekerjasama tu memang payah sikit lah. Lepas tu, kita ada model pulau atau kelompok. Yang ni memang senaja direka untuk kerja kumpulan dan projek. Pelajar duduk menghadap satu sama lain, jadi perbincangan tu berlaku secara semula jadi. Tapi cabarannya, macam yang kita boleh agak, ialah nak kawal kelas. Jadi pengajarannya kat sini bukanlah tentang mana susun atur yang terbaik, tapi tentang memilih alat yang betul untuk tugasan yang betul. Ingat, fungsi menentukan bentuk. Baik, kita dah tengok gambaran besar. Sekarang, jom kita zoom in sikit pada bahaya-bahaya tersembunyi yang kita selalu terlepas pandang, ancaman fizikal. Dan kita akan mulakan dengan sesuatu yang nampak simple tapi sebenarnya sangat-sangat penting. Boleh kata ia ni tulang belakang keselamatan makmal. Cuba tengok beza antara dua gambar ni. Sebelah kiri tu, wayar berselirat, nampak serabut dan sebenarnya cuma menunggu masa untuk jadi masalah. Sebelah kanan pula, nampak kemas, teratur dan selamat. Wayar yang berserabut bukan setakat tak sedap mata memandang. Ia adalah risiko kebakaran yang serius sebab wayar di dalamnya tertekan dan boleh rosak. Nak tahu kenapa ia bahaya? Macam ni ceritanya. Bila kita biar kabel tu berlipat-lipat dengan bucu yang tajam, wayar tembaga halus kat dalam tu boleh putus. Bila ia putus, ia boleh hasilkan percikan api atau spark. Dalam makmal komputer yang biasanya ada habuk, percikan sekecil tu pun dah cukup untuk mulakan kebakaran. Bahaya kan? Ini satu tips pro yang sangat guna. Mungkin kita fikir, alah pakai kabel tie plastik pun okey kan? Salah tu. Pengikat plastik ni selalunya kita akan ikat terlalu ketat sampai ia cekik kabel dan lama-kelamaan boleh rosakkan lapisan penebat luar tu. Velcro pula lain, dia lebih lembut, pegang kabel tu elok-elok tanpa mencederakannya. Jadi untuk jangka masa panjang, Velcro adalah pilihan yang jauh lebih selamat. Okey, sekarang kita tengok musuh dari dalam pula. Habuk. Analogi ni memang terbaik. Heatsink, sirip-sirip besi bawah kipas CPU tu, tugas dia untuk buang haba. Bila ia penuh dengan habuk, habuk tu jadi macam selimut tebal, dia perangkap haba. Akibatnya, prosesor jadi overheating. Soalan yang bagus. Logik akal kita memang kata guna vacuum lah cara paling cepat dan senang nak sedut semua habuk tu kan? Tapi, jawapannya akan mendedahkan satu lagi ancaman halimunan yang boleh membunuh komputer kita dalam sekelip mata. Jawapannya ialah ESD atau nyah cas elektrostatik. Sedar tak sedar, pembersih vacuum dengan muncung plastiknya tu adalah penjana elektrik statik yang sangat efisien. Percikan elektrik statik yang terhasil tu, kita tak rasa apa-apa pun, tapi ia cukup kuat untuk menggoreng lita-lita halus dalam komponen komputer. Dan ini nombor yang paling mengejutkan. Kita manusia perlukan sekitar 3,000 volt baru kita boleh rasa renjatan statik tu. Tapi komponen sensitif macam chip RAM, ia boleh rosak selama-lamanya hanya dengan nyah cas serendah 10 volt. Kita takkan rasa, kita takkan nampak. Tapi kerosakan tu berlaku serta-merta dan tak boleh dibaiki lagi. Jadi, macam mana cara yang betul dan selamat?
Untuk monitor, peraturan nombor 1, jangan sesekali sembur cecair terus ke skrin. Cecair itu akan mengalir ke bawah, masuk ke dalam bingkai skrin dan boleh sebabkan litar pintas. Untuk papan kekunci, terbalikkan dan tepuk-tepuk dulu bagi keluar habuk kasar, lepas tu baru lap dengan kain lembap beralkohol untuk bersihkan dan nyah kuman. Untuk tertikus pula, putik kapas yang dicelup sikit dengan alkohol tu memang alat terbaik untuk bersihkan kotoran di celah-celah yang susah nak capai. Okey, kita dah sentuh bab pencegahan. Sekarang kita fokus pula pada apa nak buat kalau benda yang tak diingini berlaku. Jom kita tengok 2 elemen keselamatan yang paling kritikal. Ini dia butang tekan dan lari. Setiap orang yang guna makmal wajib tahu kat mana butang ni. Sekali tekan, semua bekalan elektrik dalam makmal akan terputus serta-merta. Ia hanya untuk situasi kritikal macam kebakaran atau yang paling penting sekali, kalau ada sesiapa yang terkena renjatan elektrik. Kalau berlaku kebakaran, jangan main capai je mana-mana pemadam api. Silap pilih jenis, kerusakannya boleh jadi lebih teruk dari api itu sendiri. Jenis serbuk kering akan tinggalkan sisa yang menghakis dan akan rosakkan semua barang elektronik. Sebaliknya, pemadam api CO2 akan padamkan api dan kemudian meruap begitu saja, tak tinggalkan sebarang sisa. Jadi, peralatan yang tak kena api tu masih ada peluang untuk diselamatkan. Kita dah cakap pasal susun atur, kabel dan protokol kecemasan. Sekarang kita dah sampai ke bahagian terakhir dan boleh kata inilah komponen yang paling penting sekali dalam keselamatan makmal, iaitu kita, para pengguna. Ergonomik digital ni bukan soal nak selesa sekejap je. Ini adalah amalan untuk elak kecederaan jangka panjang. Pastikan belakang kita ada sokongan, tapak kaki jejak lantai dan jarak mata dari skrin tu antara 50 hingga 70 cm. Ini ilmu untuk seumur hidup, bukan untuk guna kat makmal je. Nah, kat sinilah kita nampak perkaitan antara semua peraturan. Rantaian sebab dan akibatnya jelas. Peraturan macam tinggal kasut di luar tu bukan suka-suka. Tujuannya nak kurangkan habur yang secara langsung akan jaga kesihatan CPU. Larangan makan dan minum bukan sebab nak jaga kebersihan je, tapi nak elak litar pintas yang kos baiki dia mahal. Dan logout lepas guna tu adalah amalan keselamatan cyber paling asas untuk lindungi data kita dan juga data institusi. Jadi, jom kita ulang kaji 5 perkara paling penting. 1. Pilih susun atur makmal dengan bijak. 2. Bersihkan habuk guna udara mampat, bukan vacuum, untuk elak ESD. 3. Guna velcro untuk urus kabel, ia pelaburan jangka panjang. 4. Pastikan anda tahu di mana letaknya suis kecemasan, ia boleh selamatkan nyawa. Dan 5. Kalau berlaku kebakaran, cari pemadam api CO2 untuk lindungi peralatan elektronik. Dan inilah mesej utamanya. Kita boleh ada teknologi paling canggih di dunia, tapi kalau penggunanya tak berdisiplin dan tak bertanggungjawab, seluruh sistem tu akan gagal. Faktor manusialah yang paling penting. Ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita renungkan bersama. Lepas kita dah faham kenapa di sebalik setiap peraturan, persoalannya bukan lagi apa yang aku tak boleh buat, tapi sebaliknya, macam mana aku boleh menyumbang kepada ekosistem digital yang lebih baik untuk semua orang. Cuba fikirkan, apa satu tabiat kecil yang anda boleh ubah hari ni, tak kisahlah di tempat kerja, sekolah atau di rumah, untuk jadikan dunia digital anda lebih selamat dan lebih efisien.